Viscosity tu apa Sekejap check. Alright, kalau translate. Okay guys, hari ni customer dia dah hantar forklift mereka kat site kita untuk repair. So, apa dia punya problem dia punya simptom tu, bila driver tengah pakai forklift, dia boleh dengar bunyi yang kasar tau dekat depan, macam besi dengan besi gesel. Bila kita dah check dan troubleshoot forklift ni untuk dapat tahu problem dia, kita find out yang depan ni dia panggil front axle. So, bunyi yang datang dari forklift tu, kita suspect datang daripada bearing-bearing ataupun gear yang ada dalam front axle ini. Okey, problem ni boleh berlaku disebabkan oleh dua reason. Nombor satu, kalau minyak axle ni dah leaking teruk, dalam dah tak ada minyak, bearing boleh jadi jam ataupun haus. Ataupun nombor dua, inilah paling common, tak pernah buat major service. Sebab kalau bila masa kita buat major service tu, kita kena tukar minyak gear oil ataupun axle oil ini. Kalau dah lama kita tak tukar minyak tu, dia terus jalan je, minyak gear oil tu akan hilang dia punya viscosity. Viscosity tu apa Sekejap check. Alright, kalau translate. Minyak dalam axle, front axle ni akan hilang dia punya kelikatan. Kalau kamu pakai forklift tu secara berterusan, lepas dah dengar bunyi dekat front axle tu dan kamu pun continuously pakai saja, lama kelamaan apa kamu akan rasa bila dah masukkan gear, forklift tu akan gerak dengan lambat. Dan lagi satu yang kamu akan rasa adalah kamu akan dengar macam bunyi knocking bila pakai. So walaupun dah ada tanda-tanda macam tu dan kamu masih pakai juga, okey, tak repair yang front axle tu, nanti akan jadi major damages, alright, kerosakan yang besar. Contohnya gear dan bearing yang ada dalam front axle tu ada high chances untuk retak ataupun pecah. Kalau nak replace, nak tukar gear-gear yang ada dalam front axle tu, cost untuk repair boleh cecah beribu-ribu ringgit tau. So, jaga-jaga. Okay guys, untuk avoid problem ni sangat senang. Tolong pastikan forklift tu setiap tahun kalau kamu tengok standard yang ditetapkan, setiap tahun 12 bulan kena buat satu major service. Dan dalam major service tu kena tukar front axle punya gear oil. I harap you dapat gunakan tips dalam video ni supaya tak bazir kos yang besar untuk repair forklift. Itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi dan see you soon.